Hamba ingat lagi Ustaz Azhar. Tahun 2003, 2002, 2004, 2004. Pertama kali yang kenal dia 2004. Yang ngajar dia kata kai plekat tu kai tulisan tu kai gajah duduk botol terbang Adidas kau gapo. Pakar kali atas. Jangan pakar kat bawah. Orang baca tulisan kita. Pok kita kan minat membaca. Kalau bab kitab tak baca tapi bab tunya baca belaka. Adidas. Gajah terbang, botol hatu. Tulis baca belaka. Baca tengok je. Saja aku beriktikaf. Baca belaka. B telefon. Tengok B. Oh B kau tu ni B masjid. Oh 900 tahun. Oh. Kitab tak baca. Pelik sungguh jadi baca tepat tak sepatut baca. Maka katanya dia ambil tulisan tu tok kali atas. Biar kosong alik belakang. Alik bawah tu biar kosong. Siapa kalau ni nama?